Korang ada tak member yang jenis humble gila, tak nampak macam orang kaya langsung? Pakai biasa-biasa, kereta pun pakai kereta lama, tapi bila dapat borak, baru tahu dia pegang bisnes 7-8 angka. Yang paling best, bisnes dia bukan benda hype pun, orang tak pandang sangat pun, tapi dia laju buat duit diam-diam. Dalam video ni, Bros Duit nak share 6 bisnes boring yang jana RM100,000 sebulan. Siapa sangka, benda orang tak pandang ni sebenarnya lubuk duit. Selagi korang buat sungguh-sungguh dalam apa sahaja yang ada depan mata, rezeki memang tak ke mana. So, apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, pembekal ais. Kalau sebut pasal ais, orang ingat ni benda cikai yang tak glamour langsung. Tapi sebenarnya, bisnes pembekal ais ni antara bisnes boring yang steady masuk duit tiap hari. Kalau korang perasan, kedai makan, restoran, gerai tepi jalan, catering, pasar malam, semua pakai ais. Dari ais cube, ais blok sampai ais hancur, semua tu tak pernah cukup sebab setiap hari ada saja orang nak guna. Lagi-lagi kalau cuaca panas terik macam kat Malaysia ni, demand memang makin tinggi. Boleh kata, tanpa ais, banyak bisnes lain pun boleh stuck. Bisnes ni walaupun nampak macam kerja angkat beg ais je, tapi bila main dalam skala besar, korang akan nampak potensi dia. Lagi power kalau boleh kontrol kawasan. Contoh, kalau korang jadi pembekal tetap untuk 20-30 kedai makan area korang, itu pun dah cukup stabil. Lepas tu kalau dapat kontrak hotel, pasaraya, pasar basah, lagilah lebat. Cakap pasal income, jangan main-main. Purata harga sebungkus ais cube kat pasaran antara RM2.5 ke RM3.5. Satu lori boleh angkut dalam 300-500 bungkus, bergantung saiz lori. Kalau jual 500 bungkus sehari dengan margin untung 1 ke RM1.5 sebungkus, korang dah boleh pegang dalam RM500 ke RM750 sehari. Sebulan. Dalam RM15,000 ke RM22,000. Kalau main blok ais pula, margin dia lagi tebal sebab satu blok boleh potong jadi banyak bahagian. Kalau skala besar, boleh cecah RM50,000 ke RM100,000 sebulan bila dah pegang banyak pelanggan tetap. Jadi kalau korang jenis tak minat bisnes viral, suka kerja belakang tabir tapi income steady, jadi pembekal ais ni antara bisnes yang sesuai untuk korang. Nombor 2, tukang pipe. Kalau cakap pasal tukang pipe, orang mesti terbayang kerja kotor, tersumbat, basah, bocor sana sini. Tapi percaya tak, bisnes tukang pipe ni antara bisnes boring yang boleh buat korang senyap-senyap kaya. Kerja pipe ni memang nampak remeh kat mata orang, tapi sebenarnya permintaan dia non-stop. Rumah baru ke rumah lama ke, bila ada masalah pipe bocor, sinki tersumbat, atau nak pasang pipe baru, mesti orang cari tukang pipe. Lagi-lagi kalau area bandar yang rumah makin padat, kondo makin banyak, servis tukang pipe ni jadi benda wajib. Selain repair, tukang pipe juga buat servis pemasangan macam sinki, tandas, water heater, dan pipe-pipe baru untuk rumah, kedai, kilang. Pasal income pula, jangan main-main. Servis pipe bocor biasa boleh charge RM80 ke RM150 sekali job. Kalau kerja besar sikit macam tukar pipe rumah, pasang water heater, buat sistem pipe bilik air baru, boleh cecah RM500 ke RM5,000 ikut skop kerja. Tukang pipe freelance yang aktif pun boleh bawa balik dalam RM6,000 ke RM10,000 sebulan. Kalau dah ada tim sendiri, dengan 3-5 orang staff, dan pegang 2-3 projek serentak, boleh cecah RM30,000 ke RM50,000 sebulan. Ada yang main tender projek, setahun boleh pegang job bernilai ratus ribu. Jadi kalau korang jenis suka kerja teknikal, tangan berseni betulkan barang, tak kisah kotor sikit tapi nak income steady, tukang pipe ni antara lubuk rezeki senyap. Tak perlu viral pun, tapi hujung bulan boleh senyum sorang-sorang tengok akaun bank bertambah. Nombor 3, sewa scaffold. Kalau sebut pasal scaffold, memang ramai orang tak pandang. Tapi hakikatnya, scaffold ni antara tulang belakang dalam dunia construction. Setiap kali ada projek bangunan, jalan, jambatan atau apa-apa je yang melibatkan kerja tinggi, confirm diorang perlukan scaffold. Benda ni penting sebab ia jamin keselamatan pekerja kat tapak projek. Tapi sebab benda ni nampak basic sangat, ramai tak sedar bisnes ni sebenarnya masyuk gila. Bisnes sewa scaffold ni mudah je konsep dia. Beli scaffold sekali, lepas tu sewakan je kat syarikat-syarikat construction. Bila projek besar, scaffold yang diperlukan boleh cecah beribu unit. Lagi banyak unit korang ada, lagi banyak job masuk. Modal permulaan memang besar sikit, tapi sebab barang ni tahan lama, korang boleh rolling berkali-kali. Cakap pasal pendapatan pula, korang bayangkan, satu set scaffold boleh disewa dalam lingkungan 2 hingga RM5 sehari, bergantung jenis dan tinggi. Kalau satu projek pakai 1,000 unit selama sebulan, dah boleh buat RM60,000 hingga RM150,000 sebulan. Itu baru satu site, kalau pegang 2-3 site dalam masa sama, boleh cecah RM200 ke RM300,000 sebulan. Kos maintenance pun tak tinggi sangat sebab scaffold ni besi, tahan lasa,
cuma kena inspect dan servis sikit-sikit saja. Pendek kata, bisnes sewa scaffold ni memang nampak boring dan tak glamour langsung. Tapi yang boring ni lah ramai jutawan senyap pegang. Yang penting, main barang asas yang industri perlukan hari-hari. Kalau korang ada modal dan network dalam construction, memang boleh masuk dalam bisnes scaffold ni. Nombor 4, pembekal tapak telur. Kalau sebut pasal tapak telur, orang ramai memang tak pandang. Tapi cuba fikir balik. Setiap kali beli telur, mesti ada tray atau tapak telur tu kan? Tak kiralah telur kat pasaraya, pasar pagi, kedai runcit atau ladang ayam, semua perlukan tapak telur untuk letak dan angkut telur tanpa pecah. Benda simple macam ni nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya bisnes ni jalan non-stop sebab telur ni keperluan harian orang Malaysia. Bisnes pembekal tapak telur ni simple je. Korang supply tray kosong yang biasanya dibuat daripada kertas recycle, plastik atau foam. Ada ladang ayam yang beli secara pukal untuk parking, ada juga kilang makanan, pemborong atau pasaraya ambil dari pembekal. Lagi menarik, tapak telur ni bukan setakat untuk telur ayam je. Telur itik, telur kampung pun pakai benda yang sama. Dari segi pendapatan, korang jangan terkejut. Satu tapak telur kertas boleh dijual dalam 30 ke 50 sen seunit. Kalau ladang ayam besar, dia akan order 5,000 ke 10,000 tapak telur sekaligus. Kalau jual 10,000 unit sebulan dengan harga purata 40 sen, dah RM4,000 sebulan. Tapi kalau ada 5-6 klien ladang besar, boleh capai 20 ke 30,000 sebulan, tu baru ladang, belum masuk market, pasaraya dan kilang makanan lagi. Margin pun cantik sebab kos nak hasilkan satu tray tu tak sampai separuh dari harga jual. Kesimpulannya, walaupun bisnes ni nampak biasa saja, tapi yang pegang bisnes tapak telur ni ramai yang jadi jutawan senyap. Diorang steady jalan bisnes ni bertahun-tahun sebab tahu permintaan takkan habis. Kalau korang boleh masuk industri ni, jaga network ladang-ladang ayam dan kilang makanan, memang boleh pegang market. Senyap-senyap je duit jalan. Nombor 5, pengeluar cat. Bisnes pengeluar cat ni kalau dengar memang tak hype langsung. Tapi cuba tengok keliling korang. Sama ada rumah, kilang, sekolah, masjid, kedai, papan tanda, lori, pipe, besi, kaya, semua pakai cat. Cumanya orang jarang fikir pasal siapa yang buat cat tu. Ramai ingat kilang cat ni syarikat besar je pegang, tapi sebenarnya ramai pengusaha kecil dan SME yang senyap-senyap pegang market lokal, especially cat industri dan projek kerajaan. Dalam bisnes ni, ada banyak jenis. Ada cat tembok, cat kayu, cat besi, cat jalan raya, sampai cat tahan panas dan cat anti karat. Setiap jenis ada pasaran dia. Yang mestinya, produk ni repeat order. Bila cat dah habis, mesti beli lagi. Kalau klien besar macam syarikat construction, kilang besi, atau kontraktor kerajaan, diorang akan order ribu-ribu liter sekali sebab projek biasanya ambil masa lama dan perlukan stok cat konsisten. Kalau dapat kontrak supply cat untuk projek-projek macam ni, memang masyuk gila. Dari segi pendapatan, satu tong cat 5 liter boleh jual dalam lingkungan 50 ke 200 ringgit, bergantung jenis dan kualiti. Kalau jual untuk projek besar, diorang ambil terus dalam 100-500 tong. Contohnya, kalau korang dapat projek cat bangunan kerajaan atau jalan raya, satu projek saja boleh cecah 50,000 ke 300,000 ringgit nilai cat. Margin bisnes ni pun tinggi sebab kos bahan mentah macam resin, pigment, solvent tak setinggi harga jual. Kalau ada kilang sendiri, lagi cantik, boleh control kos, buat brand sendiri, jual direct tanpa orang tengah. Jadi, walaupun bisnes pengeluar cat ni nampak boring, tapi sebenarnya demand dia tak pernah berhenti. Siapa yang pandai jaga kualiti, harga dan servis, memang boleh pegang market lokal dan jadi jutawan senyap. Nombor 6, pembekal dan pemasangan kabinet dapur. Bisnes pembekal dan pemasangan kabinet dapur ni memang antara bisnes yang orang selalu pandang sebelah mata je. Nampak macam kerja tukang biasa, tapi sebenarnya demand dia steady gila sebab setiap rumah, kedai makan, pejabat, malah homestay pun sekarang nak dapur yang kemas, cantik dan tersusun. Bila orang renovate rumah, benda pertama dia fikir mestilah dapur. Kat situlah tempat masak, makan, lepak, jadi memang kabinet dapur ni benda wajib. Lagi-lagi sekarang orang suka dapur moden, minimalis, custom ikut rumah masing-masing. Kerja dia senang nak faham, customer order, kita design ikut saiz dapur, bagi pilihan material macam chipboard, melamin, solid wood, quartop atau marble. Bila dah set harga dan design, tim akan pasang. Kadang-kadang customer ambil sekali dengan meja makan built-in, almari kasut atau wardrobe, boleh upsell. Yang best, kalau dapat projek rumah baru, boleh masuk 5-10 unit terus. Ada juga yang buat dengan pemaju rumah, repeat job confirm masuk. Dari segi pendapatan, bisnes ni memang boleh pergi jauh.
Satu projek dapur standard boleh charge antara RM4,000 sampai RM15,000 ikut saiz, desain dan material. Kalau premium material macam solid surface atau quartzy, harga boleh cecah RM20,000 ke RM30,000. Bayangkan kalau sebulan dapat 5 ke 10 job, boleh rolling RM50,000 ke RM100,000 sebulan. Tu baru job kecil-kecilan. Kalau dapat projek apartmen baru atau rumah banglo, margin dia boleh lagi besar. Ramai tak sedar, tukang kabinet ni ada yang pegang cash flow RM100,000 tapi low profile je. Selain buat kabinet dapur rumah orang, bisnes ni boleh kembangkan ke custom perabot built-in untuk pejabat, kaf, kedai atau booth pameran. Siapa yang rajin, boleh ambil job ubah suai homestay dan buat kitchen cabinet cantik-cantik, confirm laku. Cukup ada workmanship yang cantik, harga berpatutan dan servis tip-top, job masuk tak putus. Lagi-lagi kalau ada networking dengan kontraktor rumah dan interior designer, memang tiap-tiap bulan confirm ada job. Alright guys, itu dia 6 bisnes boring yang jana RM100,000 sebulan. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk jadi lubuk duit. Kadang-kadang, yang paling low profile itulah yang paling untung. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya, bye.